Selamat datang semua. Hari ini kita ada satu bahan bacaan yang agak menarik perhatian saya. Tajuk dia Strategi Simpanan Emas 1 gram sebulan. Ya. Dia cadangkan satu cara simpan emas yang nampak macam asas sangat. Betul. 1 gram sebulan. 1 gram je sebulan. Bunyi macam sikit sangat kan? Memang pun. Tapi sumber yang anda kongsikan ni kata cara yang nampak ringkas ni impaknya boleh jadi besar. Jadi persoalannya kenapa pula ia dikatakan berkesan sangat? Mari kita cuba fahamkan sama-sama. Okey. Apa yang menarik perhatian saya dari awal, sumber ni bezakan dua jenis orang tau. Okey. Satu dipanggil pelabur emas atau gold investor. Yang ni jenis analisis harga, cuba nak beli rendah, jual tinggi. Yang biasa kita dengar tu lah. Ya. Lepas tu jenis kedua, penyimpan emas, gold saver. Yang ni dia tak kisah sangat pasal harga naik turun. Fokus dia lebih pada kumpul gram demi gram secara konsisten. Oh, okey. Macam pendekatan berbeza lah ni. Dan penulis dia buat satu dakwaan yang agak berani jugalah. Dia kata selalunya penyimpan emas ni yang lagi untung dalam jangka masa panjang. Ya ke? Jadi hujah dia penyimpan emas yang disiplin ni yang buat tabiat 1 gram 1 bulan ni lah kiranya. Dia selalunya kumpul lebih banyak harta berbanding pelabur yang cuba nak agak pasaran. Macam mana? Macam mana logiknya tu? Okey, sumber tu bagi beberapa sebab utamalah. Pertama, logik je kan, bila simpan sikit-sikit tapi berterusan, lama-lama kuantiti emas yang terkumpul tu jadi banyak. Betul. Kuantiti tu kunci dia. Ya, kuantiti. Kedua, lebih pada psikologi sikit. Bila duit kita tu dah tukar jadi emas, sama ada emas fizikal ke, akaun emas ke, okey, dia jadi macam kurang cair. Tak semudah duit tunai dalam bank nak bocor keluar untuk belanja benda lain. Faham tak? Oh, faham. Macam ada halangan sikit nak guna duit tu lah. Ya, menarik poin tu. Tak bocor. Tak bocor. Ketiga, dari segi kira-kira pula. Kalau beli sikit-sikit tiap bulan, kita dapat puratakan harga belian per gram. Jadi kuranglah risiko terbeli semua sekali masa harga tengah tinggi melambung. Konsep pemurataan kos ringgit tu lah kan? Betul. Dan akhir sekali, dalam jangka panjang, kalau harga emas tu naik dan sejarah tunjuk memang ada trend menaik, penyimpan ni tetap untung juga. Dia bukan skim cepat kaya tau. Bukan Bukan. Lebih kepada strategi kaya secara konsisten. Macam itulah. Yang poin kedua tadi tu pasal tidak bocor tu, itu saya rasa satu pemerhatian yang menarik. Jadi macam seolah-olah sumber ni nampak emas tu bukan saja simpan nilai, tapi alat untuk paksa kita disiplin dalam bab duit. Tepat sekali. Macam dia sebut dalam analogi kura-kura tu kan, perlahan je nampak, tapi akhirnya sampai juga ke garisan penamat. Betul. Kura-kura dengan arnab. Dan ini sebenarnya membawa kita kepada mesej yang lagi besar sikit. Dan mesej ni bukan pasal emas semata-mata kan? Rasanya sumber tu cuba kaitkan dengan pembinaan kekayaan secara umum. Ya, betul tu. Kalau kita tengok gambaran besar sikit, apa yang dia tekankan ialah tabiat tu sendiri. Tabiat tu kunci kekayaan. Tabiat Ya, sumber anda tu ada petik kata-kata pakar keuangan Dave Ramsey. Dia kata, lebih kurang macam ni bunyinya. Bab keuangan peribadi ni, 80% pasal tingkah laku kita, pasal perangai kita. Cuma 20% je pasal ilmu kat kepala. Jap. 80% tingkah laku? Wah, jadi maknanya kuasa sebenar strategi 1 gram sebulan ni bukan terletak pada kita pandai pasal pasaran emas ke apa. Tapi lebih pada disiplin kita, tingkah laku kita untuk terus buat benda tu secara konsisten walaupun nampak kecil je. Itulah dia punya hujah utama, saya rasa. Itu macam ubah sikit cara kita pandang pelaburan kan. Selalu kita fikir kena ada ilmu tinggi. Betul. Penulis tu macam nak cakap, jangan pandang rendah pada benda kecil yang kita buat berulang-ulang kali. Fokus dia jelas pada kuasa membentuk tabiat tu. Tindakan yang berterusan tu. Bukan nak jadi pakar tilik pasaran. Senang cakap, tapi nak buat tu, nak konsisten tu yang selalunya payah sikit kan? Itu cabaran dia sebenarnya. Jadi, kalau kita nak rumuskan, apa agaknya perkara penting yang anda boleh ambil dari kupasan kita ni? Nampaknya mesej utama dia ialah kekuatan tindakan kecil tapi konsisten. Ya. Khususnya dalam membina simpanan,
Dan emas ni salah satu cara lah. Jangan main-main dengan kuasa 1 gram tu kalau dibuat selalu. Betul. Mesejnya jelas. Utamakan disiplin menyimpan tu. Terus menerus. Lagi bagus dari cuba nak agak bila masa terbaik nak beli ke jual. Lebih pada membina tabiat kewangan yang sihat lah, ya. Tepat sekali. Okey, sebagai penutup, mungkin satu soalan untuk anda fikirkan sendiri berdasarkan idea dari sumber ni tadi. Kalau betul lah tingkah laku konsisten tu menyumbang 80% kejayaan kewangan, konsisten yang kalau anda mula buat atau perbaiki dari sekarang, mungkin boleh bagi impak besar pada masa depan kewangan anda. Sesuatu untuk kita relungkan bersama.